Kenapa sebenarnya Caicedo buat macam tu? Aku masih lagi terfikir-fikir lah. Sebab situasi tu tak berbahaya. Mikel Merino bukan berada dalam situasi berbahaya pun. Bukan ada high threat pun kepada gol kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah match reaction aku. Hasil daripada perlawanan semalam. Perlawanan tumpuan semalam yang aku ada buat tonton bersama. Lewat bukan lewat lah. Awal pagi tadi, iaitu pada pukul 12.30 malam. 1 bulan 12 2025. Dan seperti yang kita sedia maklum, keputusan dia adalah Chelsea 1 dan juga Arsenal 1. Gol Chelsea dijaringkan oleh Trevor Chalobah, manakala gol Arsenal pula dijaringkan oleh Mikel Merino. Kedua-duanya menggunakan header lah. Okey. Ini adalah aku punya, apa yang aku nampak lah. Apa yang aku nampak dan apa yang aku perhatikan semasa tonton bersama itu. Malam tadi adalah memang satu perlawanan tumpuan. Sebab apa? Sebab perlawanan di antara pasukan yang berada di teratas Liga, iaitu Arsenal, dan juga pasukan yang berada di tangga yang ketiga lah, iaitu Chelsea. Dan ia adalah musuh ataupun seteru setempat lah, iaitu London Derby kan. Kita tahu pada minit yang ke-38 Caicedo dilayangkan kad merah. Macam yang aku komen dalam aku punya tonton bersama tu, aku cakap benda tu memang sangat-sangat mengampakan dan mengecewakan aku lah. Sebab kita sebagai fans tunggu lama game ni dan tiba-tiba player kita dilayangkan kad merah. Jadi impact ataupun performance ataupun momentum perlawanan itu akan berubah 100% tau. Dan aku sangkakan yang kita akan kena steamroll lah dengan Arsenal. Tapi benda itu tidaklah berlaku. Malam tadi Chelsea berjaya mengikat pasukan yang dikatakan bakal juara Premier League dan juga Champions League untuk musim 2025. So itu adalah satu mentaliti yang kalau bukan mentaliti juara, tapi mentaliti yang ada dan perlu untuk menjadi calon juara lah untuk pasukan kita. Okey, aku nak cakap perkara yang pertama lah, iaitu detik-detik Caicedo dilayangkan kad merah dan apakah perasaan aku pada ketika itu. Okey, sejujurnya aku nampak bila Caicedo buat reckless challenge tu, aku rasa macam apa benda yang dia buat ni, apa benda lah yang Caicedo buat ni. Ni bukan Caicedo yang sebenarnya lah, yang kita tahu selama ni memang sentiasa melakukan terjahan ataupun tackle yang timing dia sangat baik kan. Tapi bila kita tengok secara slow-mo daripada VAR replay tu kan, memang kita nampak dia setiap kali kita tengok dia semakin teruk tau. Memang kita dah tahulah, walaupun pada permulaannya kita nampak Anthony Taylor melayangkan kad kuning, tapi memang aku dah tahu kalau korang tengok bersama-sama dengan aku, siapa yang bersama-sama dengan aku masa tonton bersama tu, aku dah cakap dah memang red card lah. Kenapa sebenarnya Caicedo buat macam tu? Aku masih lagi terfikir-fikir lah. Sebab situasi tu tak berbahaya. Mikel Merino bukan berada dalam situasi berbahaya pun. Bukan ada high threat pun kepada gol kita. Dia masuk dengan reckless dan timing yang salah lah. Maksudnya bukan Caicedo punya level lah sepatutnya. Dan aku sejujurnya, sekali lagi aku cakap, sebagai penyokong Chelsea, aku sangat kecewa dan aku dah penat lah tengok pemain kita sabotage diri sendiri dan juga tim sendiri pada musim ini. Sebab kita dah ada 4 kad merah yang dilayangkan dalam Liga setakat ini. Baru 13 game dah ada 4 kad merah. Kalau fair play, kita berada di tangga yang terbawah sekali tau. Kita baru nak steady, baru nak menunjukkan yang kita mampu untuk bersaing dengan pasukan yang dikatakan bakal menjadi juara Premier League. Tapi, yalah, skrip tu dah tertulis kan. Apa yang aku fikirkan, apa yang kau buat ni Caicedo. So, aku kepada yang tengok malam tadi punya tonton bersama, nampaklah aku memang kecewa, aku memang marah. Sebab apa? Sebab Caicedo ni, dia pemain yang sangat penting. Dia patutnya menjadi tunjang midfield. Tapi dia bagi Arsenal advantage yang sangat besar lah dalam derby pula tu. Itulah dia. Walaupun aku kecewa dengan Caicedo, tapi Chelsea yang aku nampak malam tadi, terutamanya Reece James, aku punya man of the match, tak bagi aku alasan lah untuk aku tidak terus percaya ataupun berharap yang kita at least mampu untuk mendapatkan keputusan dengan 1 point lah, iaitu seri kan. Diorang sambung plan diorang, iaitu untuk toe-to-toe dengan pasukan Arsenal. Dan walaupun kita dah kehilangan seorang pemain, Chelsea masih lagi mampu untuk bersaing sebenarnya. Dan kalau
11 lawan 11, kita nampak mungkin Chelsea boleh mengutip 3 mata penuh malam tadi. Tapi itulah, skrip sudah pun tertulis dan keputusan satu sama itu kekal lah sehingga habis ataupun whistle penamat. Dan perkara yang kedua yang aku nak cakap adalah gol Chalobah lah. Bagi aku satu gol yang aku rasa yang aku tak expect lah. Tapi memang betul situasi itu kita selepas second half kita masuk, kita bukan nak parking bus, tapi kita bukan tunggu untuk Arsenal menyerang kita. Kita cuba untuk attack Arsenal. Dan hasil daripada tu kita dapat sepakan percuma, dan sepakan percuma itu keluar ke belakang gol Arsenal dan kita dapat sepakan penjuru lah. So corner kick tu diambil oleh kapten kita iaitu Reece James. Bola tu masuk dengan cantik dan kemudian Chalobah menanduk bola itu dan menerjah ke gawang Arsenal. Stamford Bridge masa tu memang sangat-sangat, aku rasa sangat-sangat meletup lah. Dan walaupun kita berada jauh di Malaysia, bagi aku itu bukan gol biasa lah. Itu bagi aku adalah satu goal statement kepada Liga yang kita sebenarnya mampu untuk bersaing walaupun kita bermain dengan 10 orang, dengan pasukan yang aku cakap sekali lagi yang dikatakan bakal juara Premier League dan juga Champions League pada musim ini. Kemudiannya yang ketiga, poin aku adalah walaupun Arsenal cuba untuk menekan Chelsea, tapi Chelsea masih mampu untuk bertahan macam pasukan yang dah bersedia untuk bersaing untuk merebut kejuaraan Liga lah. Kita tahu 11 lawan 10 bukan perkara yang mudah. Sepatutnya mereka memang control game. Tapi apa yang jadi, mereka cuma ada possession saja. Mereka tak ada shot on target. Maksudnya possession mereka tu sia-sia lah. Dan apa yang aku nampak, Reece James, dia memang mengambil tugas Caicedo lah untuk control midfield tu. Walaupun dia sebenarnya seorang right back. Dan orang selalu membandingkan antara Jurrien Timber dan Reece James di posisi right back. Minta maaf lah bro, Reece James adalah seorang midfield sekarang. Dia dah boring orang bandingkan dia dengan Jurrien Timber, walaupun tak sepatutnya dibandingkan, sebab Reece James level dia multiple level above daripada Jurrien Timber. Cukup lah dia kata, aku nak main midfield. Dan midfield bagi aku malam tadi, siapa? Zubimendi, Declan Rice tenggelam bro. Reece James paling menyerlah malam tadi. Dan aku nak juga sentuh sikit berkenaan dengan pertahanan kita lah. Kita ada Chalobah dengan Fofana dan juga Robert Sanchez lah. Mereka disiplin, mereka kekal fokus dan mereka tak bagi ruang kepada Arsenal lah. Dan bila kita tengok cara mereka defend tu, kita nampak lah mereka bermain dengan semangat lah. Maksudnya berjuang demi lencana di dada kan. Itulah Chelsea punya defend yang malam tadi yang aku nampak lah. Dan yang keempat yang aku nak sentuh adalah gol penyamaan Arsenal ataupun key moments untuk Arsenal lah. Kita tahu Arsenal juga berjaya akhirnya mendapatkan gol. Itu normal sebab mereka menekan ataupun memberikan threat kepada Chelsea bertubi-tubi lah. Tapi cara respon Chelsea selepas itu yang buat aku bangga lah. Tak panik, tak longgar dan tak buka ruang kepada Arsenal. Dan Maresca pun tidak membuat pertukaran panik lah. Maksudnya Tosin tidak dibawa masuk lah. Selalunya macam kita tengok, kita nampak hari tu, tempoh hari, dia kata menentang Manchester United mereka menyerang dengan 5 pemain. So dia masukkan Tosin dan keluarkan player yang punya pace untuk kita dapatkan counter attack lah. Dan yang kelima yang aku nak sentuh adalah berkenaan dengan pengadil lah, iaitu Anthony Taylor. Anthony Taylor ni dia nak juga nama dia ada lah dalam derby malam tadi. Bukan saja fan Chelsea juga, ramai juga fan bola yang lain, tim lain, sama ada neutral dan mungkin juga Arsenal, tak puas hati lah sebab beberapa insiden keras daripada Arsenal. Tak kena apa-apa tindakan. Jurrien Timber tolak Enzo Fernandez, tak dapat kad kuning. Gambar yang dalam ni kan, siku Piero Hincapié kepada Chalobah sampai bengkak muka member pun tak ada kad merah, hanya kad kuning. VAR pun tak panggil untuk review insiden itu di tepi padang. Insiden Gyökeres lagi menerjah bola tu, walaupun dia kata ada hak Gyökeres, sebenarnya bola tu 50-50. Tapi kalau kita nampak dekat situ, sebenarnya bola tu dah ditangkap oleh Robert Sanchez dah. Dan dia datang lambat menerjah dada Robert Sanchez masa tu. Benda ni memang satu topik yang besar lah, inconsistency. Dan Enzo Maresca sendiri bertanya lah secara umum masa dia punya post match conference kan. Dia kata apa bezanya Rodrigo Bentancur punya challenge
dengan kepada Reece James dengan challenge Caicedo kepada Mikel Merino malam tadi. Apa beza dia? Sama je. Tapi bezanya apa? Seorang pengadil. Satu pengadil kena kad merah, satu pengadil tak ada. Dia bagi kad kuning saja. Bagi aku, tapi secara jujurnya lah, benda ni semua adalah secondary. Yang utama, walaupun kita tahu pengadil itu tidak menyebelahi kita dan mungkin juga tidak performance Anthony Taylor malam tadi aku rasa below par lah. Kita tak terpengaruh lah dengan keputusan pengadil tu. Kita terus main, kita terus fight lah untuk pasukan kita. Dan yang terakhir ataupun yang keenam, apakah maknanya seri untuk Chelsea pada perlawanan malam tadi? Okey, malam tadi ni bagi aku satu mata tu bukan sekadar satu mata lah. Ini bukan sekadar derby biasa. Ini membuktikan bahawa Chelsea di bawah Enzo Maresca dah ada identiti sendiri. Kita ada mentaliti yang tidak mengalah. Macam aku dah nampak a glimpse of Chelsea under Jose Mourinho lah sebelum ni kan. Dan kita mampu untuk survive situasi sukar walaupun kita bermain 10 orang lebih daripada 60 minit. Dan kita tidaklah terlalu mudah ditekan macam game-game yang sebelum ni lah, selepas kita tak ada pemain yang kita kekurangan pemain seorang di padang. Jadi apa yang untuk pasukan Arsenal, kalau aku fan Arsenal, kalau akulah sebagai fan Arsenal, aku sepatutnya risau lah. Sebab bermain dengan 11 orang hampir 60 minit tapi tak mampu untuk bunuh game. Pasukan yang sepatutnya nak jadi juara patutnya boleh kill the game malam tadi dengan situasi bermain dengan 11 orang kan. Macam mana nak jadi juara kalau tak dapat nak bolos, tak dapat nak kutip 3 mata penuh, bermain lebih 60 minit menentang 10 orang walaupun bermain di tempat lawan. Itu bukanlah satu alasan sebenarnya. Okey, sebagai penutup, walaupun aku kecewa dengan Caicedo, tapi aku bangga lah. Aku bangga dengan teamwork ataupun rakan sepasukan daripada yang bekerja keras malam tadi lah. Kita tengok Chelsea tidak mengalah walaupun kekurangan seorang pemain. Dan kita tahulah dengan situasi ataupun dengan keputusan malam tadi, itu memberikan satu petanda yang bahawa kita akan ada sesuatu yang boleh kita banggakan lah pada akhir musim untuk musim 2025-2026 ini. Dan itu saja daripada aku. Match reaction ringkas lah daripada aku. Dan mungkin kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang dengan isu dan topik-topik yang lebih menarik. Dan jangan lupa kepada korang yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe channel aku. Target aku adalah untuk mencapai sekurang-kurangnya 3,000 subscribers lah menjelang akhir tahun ini. Dan aku perlukan lebih dalam 1,000 lebih sikit saja lagi. Itu saja daripada aku. Aku Zonan. This is the Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.